Okey gang, kat depan saya ada dua jenis A needle scaler. Satu hak jenis straight, satu hak jenis pistol grip. Okey, apa kegunaan A needle scaler ni? Dia untuk sesuai untuk hampa buang karat dekat brake rector, lepas tu hampa buang karat dekat besi-besi yang berkarat teruk. Okey, apa perbezaan A needle scaler hak straight dengan hak pistol ni? Perbezaan dia, yang ni boleh pakai untuk hammer kit dan yang ni lebih kuat dan lebih tahan lasak. Okey, hampa boleh tengok customer yang dah beli A needle scaler dengan kami, dia buang karat yang sangat tebal, lebih mudah kerja dia dan lebih tahan lasak. Okay, kepada siapa yang berminat nak dapat A needle scaler ni, boleh terus walk in ke kedai kami, dan kepada sesiapa yang nak jadi dealer kami, boleh terus contact kami.